Sekejap lagi kita akan melakukan festival sikit masa lagi awal sama 50 minit untuk sama tiba daripada apa yang kita kongsi pada hari ini. Kita semua yang baru itu betul sebuah yang baru dalam yang masuk untuk komen, kalau nak komen boleh share pada siapa yang mungkin ingin bersama-sama pada hari ini kita berkongsi sikit banyak tentang apa yang kita nak berkatakan pada hari ini. InsyaAllah dalam seminggu lagi kita akan mulakan program kita sebentar. Jangan lupa komen, tag like, like, komen dan sebagainya. Bagi yang baik, terima kasih yang baik. Terima kasih telah like, ucapkan teman-teman pada sini, like, komen, pilih komen, share, insyaAllah mudah-mudahan kita nak berikan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan jadi tuan-tuan dan puan-puan kita, insyaAllah boleh ni nak komen, like, boleh kita teruskan untuk like, dan gratis je pak, gratis saja, Malaysia ni gratis ya. Jadi mudah-mudahan lah kata kita dapat bersama pada di zaman waktu sekarang ini dakwah bukan hanya di luar tapi dakwah juga berada di media sosial pada ketika ini. Dakwah dan Islam mudah-mudahan. Kita akan mulakan podcast kita insyaAllah. Dan insyaAllah kalau diberi kemudian insyaAllah kita akan cuba untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah saya tahu ada di antara anda yang mungkin terbaik itu Ustaz Bas, Ustaz tapi maklum saja mereka mungkin malam meeting kata kehidupan yang menyebabkan kita tak dapat bersama-sama pada waktu ini. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan mereka diberikan kata apa, diberikan kekuatan kepada mereka. InsyaAllah semoga mereka dapat bersama dengan kita pada waktu yang akan datang. Kami merindui kehadiran Ustaz Bas, kami merindui kehadiran Ustaz Zaki di podcast kita pada hari ini insyaAllah. Jangan risau, insyaAllah kita akan bersama lagi. Baik, kita boleh mula ya. Jadi kita mulakan lah program kita pada hari ini. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini tuan-tuan, puan-puan semua, kepada sahabat-sahabat, saudara mara sekalian, diambil berdasarkan kepada bacaan yang dibuat di internet, bacaan yang juga dibuat di laman web seperti sirah Nabi dan sebagainya. Kita jadikan sebagai satu panduan kepada kita lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diberi kekuatan lah untuk kita meneruskan acara kita, meneruskan program kita pada hari ini insyaAllah. Baik, kita mulakan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini dan kita dapat bersama-sama berjumpa, dapat bersama-sama kita untuk mendengar sedikit sebanyak podcast kita hari ini dengan tajuk yang cukup istimewa yang boleh dijadikan sebagai iktibar untuk kita pada hari ini, iaitu siapa yang membawa masuk penyembahan berhala ke Mekah. Baik, hadirin hadirat, adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak serta sahabat handai sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita akan menelusuri satu kisah penting dalam sejarah akidah manusia. Sejarah akidah manusia, ya. Siapa ini? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf ya. Yang ni saya boleh lihat tulisan komen tapi saya tak tahu siapa yang menulis ni. Sekejap ya, saya tengok sekejap siapa ni. Cik Sampah kita. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Hari ini yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan berusaha satu kisah penting berkaitan dengan sejarah akidah manusia, khususnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, iaitu tentang satu kisah tentang siapa yang masuk amalan penyembahan berhala ke Mekah. Kisah ini bukan sahaja menjadi sejarah, tapi ia juga menjadi satu peringatan besar tentang bagaimana kesyirikan itu boleh bermula daripada satu kesilapan kecil, kemudian mulai merebak sehingga menyesatkan seluruh umat manusia. Dan ini merupakan satu perkara penting kerana ia memperlihatkan kepada kita bagaimana akidah mereka yang bersikap, bagaimana akidah itu dipesongkan hanya disebabkan oleh satu kesilapan yang kecil, tapi akhirnya ia menyesatkan seluruh umat manusia. Baik, kita nak tengok dulu bahagian pertama, itu keadaan Mekah sebelum adanya berhala. Baik. Sebelum datangnya berhala, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menganut agama tauhid yang murni. Oh, terima kasih siapa yang bagi. Oh, terima kasih yang bagi. Terima kasih ya. Baik. Okey. Sebelum datangnya berhala, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menyembah agama tauhid yang murni. Kaabah itu sendiri dibina untuk menyembah Allah yang esa, bukan untuk patung maupun berhala. Baik. Jadi masyarakat ketika itu masih lagi mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan juga bumi. Dan inilah yang dibawa oleh Islam apabila Islam menyuruh kita untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Menjadikan Allah setiap kali dalam solat, kita sering membaca di dalam Al-Quran, kita memuji Allah dengan menyatakan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Baik. Masyarakat pada ketika itu masih lagi mengenal Tuhan, masih lagi mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan juga bumi. Namun, lama kelamaan apabila generasi itu sendiri berubah, ajaran tauhid semakin lama semakin pudar. Dan manusia mula menambah amalan agama mengikut hawa nafsu dan kepercayaan luar. Inilah titik permulaan kepada pemerosotan akidah bangsa Arab itu sendiri. Baik. Oh, okey. Alright. Okey. I see. Oh, terima kasih yang bagi. Terima kasih yang sudi tag love, like, yang komen. Alhamdulillah. Terus setakat ni yang kita nampak lah bagaimana keadaan Mekah sebelum bermulanya amalan penyembahan berhala ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menganut agama tauhid yang sama, agama tauhid yang murni. Maksud mereka tahu bahawa Allah itu wujud. Mereka tahu bahawa Tuhan itu ada. Dan mereka menyembah Allah bukan untuk menyembah patung ataupun berhala. Masyarakat pada ketika itu masih lagi mengenal Tuhan, masih lagi mengenal Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa,
Tuhan yang mencipta segalanya, Tuhan mencipta langit, Tuhan yang menciptakan bumi. Namun seiring dengan perubahan masa, maka ajaran tauhid semakin lama semakin pudar. Masyarakat manusia pada ketika itu sudah mula menambah-nambah ajaran ataupun amalan agama mereka mengikut hawa nafsu dan kepercayaan dari luar. Dan inilah titik permulaan kepada kemerosotan akidah bangsa Arab itu sendiri. Baik. Now, kita nak tengok bahagian kedua. Itu seorang lelaki yang merupakan pemimpin kepada satu bani yang memimpin Mekah selepas mereka merampas Mekah daripada keturunan Jurhum, daripada Bani Jurhum itu sendiri. Seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Nama penuh beliau adalah Amr bin Luhai bin Qama'ah al-Khuzai. Amr bin Luhai bin Qama'ah al-Khuzai. Beliau merupakan seorang pemimpin besar kaum Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Itu Bani yang menguasai Mekah al-Mukarramah selepas keturunan Jurhum dan sebelum munculnya Quraisy. Apabila keturunan Jurhum yang memerintah Mekah dirampas kuasanya oleh Khuza'ah, pemimpin pada ketika itu yang memimpin Bani Khuza'ah bernama Amr bin Luhai bin Qama'ah al-Khuzai ataupun Amr bin Luhai al-Khuzai. Contoh tak tuan Amr bin Luhai itu apa? Okay. Beliau dikatakan merupakan seorang yang berpengaruh, dermawan dan dihormati. Rakyat menganggapnya sebagai seorang yang suci dan juga alim. Namun di sinilah datangnya ujian. Beliau tertipu dengan pandangan luar dan membawa kesesakan ke dalam tanah suci. Di sinilah dialah orang yang bertanggungjawab membawa penyembahan berhala itu dari luar masuk ke dalam kota Mekah. Kita tahu kota Mekah adalah kota di mana Nabi Ibrahim AS meninggalkan dua insan, Hajar dan juga anaknya Ismail AS. Meninggalkan dengan sebab kenapa bila Hajar bertanya, Nabi Ibrahim tak jawab. Bila Hajar sekali lagi bertanya, adakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim AS pun jawab, ya. Maka Hajar pun berkata, kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Allah memuliakan Mekah al-Mukarramah dengan keluarnya air Zam-Zam. Dari situ dah datangnya Bani Jurhum. Kemudian bila Nabi Ismail dah membesar, berkahwin pula dengan seorang daripada keturunan Jurhum sendiri. Kita tahu ada cerita yang sangat masyhur berkaitan dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah berkahwin dengan wanita pertama daripada keturunan Jurhum. Namun apabila ayahnya Nabi Ibrahim sampai, apa dia lakukan? Macam mana Nabi Ibrahim bila bertemu dengan wanita pertama yang menjadi isteri Nabi apa dia buat? Nabi Ibrahim jumpa cakap dengan orang, cakap dengan isteri Nabi Ismail ni. Nabi Ismail ada. Apa Nabi Ismail buat? Apa dia kata? Apa dia cakap? Dia kata merungut. Dia kata apa? Dia kata susahlah hidup ni, dia kata kan. Dia kata susah dan segala-galanya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun keluar dari dia kata, sampaikan salam aku kepada Ismail dan katakan kepadanya, kalau boleh ubahlah alang pintu tu. Dan bila Nabi Ismail AS kembali dan mendengar mendengar cerita daripada isterinya, maka Nabi Ismail pun berjawab, sebenarnya yang datang itu adalah ayahku dan beliau memerintahkan aku untuk menceraikan kamu, untuk maksudnya mengubah alam itu, maksud untuk menceraikan isterinya.
Lepas itu dah dia dipulangkan semula, diceraikan dan dipulangkan semula kepada keluarga dia. Kemudian Nabi Ismail berkahwin pula dengan seorang wanita lagi dari keturunan Jurhum bernama, saya tak ingat namanya siapa, tapi namanya Maimunah Al-Jurhumi. Okay. Bila Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail ada juga kat rumah. Bila Nabi Ibrahim bertanya bagaimana keadaan kehidupan ketika itu, isteri kedua Nabi Ismail menjawab, oh keadaan okey, keadaan bagus. Lebih kurang itulah bahasa dia kan. Keadaannya baik, keadaannya bagus, tidak ada orang kata apa, merungut dan sebagainya. Lalu Nabi Ibrahim pun kembali dan kata, sampaikan salam aku kepada Ismail, katakan kepadanya tolong kukuhkan alam pintu yang ada di rumah. Bila Nabi Ismail kembali dan diceritakan tentang perkara ini, Nabi Ismail berkata, sebenarnya yang datang itu adalah ayahku Ibrahim dan dia memerintahkan kepada aku untuk terus menjaga kamu dan terus menjadikan kamu sebagai isteriku yang sah. Di sinilah kita dapat lihat dari keturunan Nabi, kita datangnya keturunan Ismail yang sebenarnya berkembang menjadi tu. Baik. Ini satu ujian dan beliau tertipu. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, baik, aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menarik-narik ususnya di dalam neraka. Dialah orang pertama yang menukar agama Nabi Ismail yang membawa masuk berhala ke tanah Arab. Ini hadis sahih. Itu aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menarik-narik ususnya di dalam neraka. Dialah orang pertama yang menukar agama Nabi Ismail dan membawa masuk berhala ke tanah Arab. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya dosa seorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, kerana dialah punca utama syirik tersebar di bumi Mekah Al-Mukarramah. Baik. Jadi bagaimana penyembahan berhala itu bermula? Pada itu hari, Amr bin Luhai pergi ke Syam atas urusan perdagangan. Bumi Syam, Biladus Syam. Okey, Biladus Syam. Di sana beliau melihat masyarakat Syam menyembah berhala yang besar. Mereka menyembah berhala-berhala yang besar. Apabila beliau bertanya kepada mereka, apakah itu? Mereka pun menjawab, berhala itu adalah perantara di antara manusia dengan Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana berhala itu dikatakan menjadi perantara di antara Allah dengan manusia. Maksudnya untuk memohon sesuatu, mereka perlu memohon kepada berhala itu, dan berhala itu akan menjadi perantara di antara Allah dan manusia. Baik. Amr bin Luhai menyangka bahawa amalan itu adalah satu amalan yang mulia. Jadi dia membawa pulang satu berhala saja yang bernama Hubal ke Kota Mekah. Dia meletakkan Hubal di dalam Kaabah dan mengajak orang Quraisy untuk menyembahnya dan berdoa. Kemudiannya ketika dalam kebesaran. Bayangkan, agama yang asal untuk orang berketurunan Ismail, agama dari Ismail alaihissalam adalah agama tauhid, iaitu menyembah Allah sahaja. Kemudian apabila Khuza'ah berjaya merampas Mekah daripada Bani Jurhum, untuk mereka mendapatkan, orang kata, sebagai pengaruh yang kuat di kalangan orang-orang yang berada di Mekah pada ketika itu, maka Amr bin Luhai berdagang ke bumi Syam. Jadi mereka berdagang ke bumi di sekitar Lubnan, di sekitar Syria. Kalau negara moden yang kita lihat sekarang ni, di Syria, Palestin, Lubnan, Jordan. Ini adalah tempat yang dipanggil sebagai Bilad Syam ataupun tanah Syam. Okey. Di sana, dia melihat ada satu masyarakat yang menyembah berhala-berhala yang besar. Jadi bila beliau bertanya, apa jawapan mereka? Berhala itu adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Okey. Baik.
Amr bin Luhai mengangkat amanah itu adalah mulia dan membawanya pulang satu berhala bernama Hubal ke kota Mekah. Dan kemudiannya beliau meletakkan berhala di dalam Kaabah lalu mengajak orang Quraisy menyembahnya yang berdoa kepadanya ketika itu. Dari sinilah bermulanya kegelapan akidah di tanah. Setiap kabilah Arab selepas itu pula membawa berhala mereka sendiri. Antaranya seperti Latta di Taif, Uzza di Nakhlah dan juga Manat di Kudai. Okay. Ada beberapa lah, contohnya Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manat, okay. Ada Hubal. Kemudian kita ada berhala-berhala seperti ada contohnya dua batu yang digelar sebagai Ishaq dan Nailah yang membawa kepada ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Inilah peraturan Nabi SAW. Subhanallah, rumah Allah yang asalnya merupakan tempat ketauhidan bermula telah dipenuhi dengan berhala-berhala. Baik hadirin yang dirahmati saudara-saudari, sahabat handai yang saya kasih sekalian serta dirahmati Allah. Apakah yang dapat kita jadikan pengajaran daripada kisah-kisah seperti ini? Pertama, syirik itu bermula hanya daripada penyelewengan yang kecil sahaja. Okay. Kadang-kadang hanya kerana kagum dengan satu budaya dari luar, akhirnya membawa pada perbuatan yang menyalahi penting. Hanya kerana kita ini dapat kita lihat apabila adanya Nabi pernah ada satu hadis Nabi yang mengatakan ada kita nanti bahawa umat Islam akan kembali kepada ajaran jahiliyah. Kita lihatlah apa yang berlakukan. Hanya kerana satu perbuatan kecil menyebabkan kesyirikan itu sudah bermula. Ini yang berlaku, yang saya lihatlah bila ada di antara kita pada hari ini sudah mula menyembah kubur-kubur. Malah ada pula yang meminta kalau kita berdoalah dengan kubur, mudah-mudahan kubur membantu kita dengan nama istighasah dan sebagainya ini. Sedangkan kita hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahaja. Okay? Hanya mohon pertolongan dari Allah yang Maha Esa. Kerana kagum dengan budaya dari dua ini, bermulalah satu perbuatan yang menyalahi dan juga menyebabkan Allah tersisih daripada manusia. Kedua, jangan kita mudah terpengaruh dengan tradisi yang tidak berpaksikan kepada wahyu. Amr bin Luhai tidak merujuk kepada ajaran para Nabi, tetapi hanya mengikut logik dan adat manusia. Tidak mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh para Nabi, yang dibawa daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam, tetapi hanya mengikut kepada logik dan juga adat manusia. Dan kesesatan seorang pemimpin itu boleh menyesatkan seluruh manusia, seluruh bangsa. Kerana pengaruh Amr bin Luhai itu besar, maka seluruh tanah Arab tersesat selama ratusan tahun. Kita lihat di sini bagaimana pengaruh yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Dia membawa kerana orang menghormati beliau sebagai seorang pemimpin. Jadi apabila pemimpin melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu diikuti pula oleh orang lain dan menyebabkan bangsa Arab terjerumus ke dalam penyelewengan akidah dan kesyirikan yang cukup besar selama ratusan tahun. Ketika Nabi SAW menakluk kota Mekah ataupun dipanggil kota Mekah, Nabi menghancurkan semua berhala di sekeliling Kaabah sambil baginda menyebut dari surah Al-Isra ayat ke-81 yang bermaksud telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu masih akan lenyap. Cuba kau baca. Baca. Baca tak? Baca kuat sikit.
Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu akan segera kul ja'ahul haq wa zahaqqal batil inna batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Surah Al-Isra ayat ke-81. Inilah kebenaran tauhid di atas kesyirikan. Tauhid adalah cahaya. Syirik adalah bumbuk orang juga. Inilah kemenangan tauhid dan juga syirik atas syirik. Tauhid adalah cahaya, syirik adalah kegelapan. Datang cahaya, hilanglah gelap. Sebab cahaya gelap tidak boleh wujud kalau adanya cahaya. Cahaya, bila wujud cahaya, hilanglah gelap. Inilah satu perjuangan yang bermula dengan pembersihan hati dan akidah umat manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kisah Amr bin Luhai ini bukan sahaja mencatatkan sejarah, tapi juga merupakan satu peringatan kepada kita semua. Syirik itu tidak semestinya datang dalam bentuk patung. Ia juga boleh datang dalam bentuk pengagungan manusia, amalan khurafat dan kepercayaan carut yang menyalahi tauhid. Marilah kita bersama-sama untuk mengukuhkan akidah kita dengan benar. Menjaga diri daripada segala bentuk kesyirikan serta mencontohi Nabi dan Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya tauhid ke seluruh alam. Semoga Allah memelihara kita daripada kesesatan dan meneguhkan kita di atas jalan yang benar. Seperti mana dalam surah Al-Fatihah yang kita selalu baca setiap masa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya pada Kaulah ya Allah kami sembah, dan hanya pada Kaulah ya Tuhan kami meminta pertolongan. Nah, hanya pada Kaulah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan pada hari ini menjadi satu tibar kepada kita, menjadi satu pengajaran kepada kita untuk sama-sama untuk kita mengelakkan diri kita daripada amalan yang bau, amalan khurafat yang bau pada kesyirikan, yang bau pada syirik. Sama ada syirik yang besar, syirik kecil. Dan ingatlah, syirik tidak bermula sebagai satu perkara yang besar. Syirik membawa kita kepada amalan yang gelap. Syirik membawa kita kepada amalan yang menyebabkan kita boleh menempah api neraka. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita. Terima kasih kita bersama-sama. InsyaAllah sempena waktu zuhur ni, InsyaAllah diizinkan Tuhan bertemu kita lagi di ruangan yang akan datang. InsyaAllah ni dalam zuhur ni kan. Jadi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan insyaAllah diberikan rahmat dan petunjuknya dari Allah SWT. Aku lupa lihat Astagfirullahaladzim Walakum Subhanakallah wa tahiyatu asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bertemu lagi kita. Terima kasih yang telah memberi. Terima kasih yang telah berikan. Kita buat ni, kita tahu bahawa bila kita berdakwah ni ada dua saja. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu yang kita mahukan. InsyaAllah kita masih lagi kita. Terima kasih. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Let us screen guys. Macam mana tak penting.